Ustaz bilang baca Yasin waktu orang meninggal bid'ah. Ketika Nabi lewat di makam, dibelahnya pelepah korma, dicucukkannya ke makam itu. Untuk apa kau tusukkan ke makam ya Rasulullah? Karena pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai untuk orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran. Itu dalil pertama. Dalil kedua, kalau ada orang mati cepat-cepat kuburkan, kata Nabi. Setelah itu pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai habis. 3. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Itu dalil baca Quran untuk orang mati. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran, fahuwa hasanun, baca Quran waktu orang mati tak salah. Nunggu orang mati baru baca Quran masalah. Baca Yasin tak masalah, seumur hidup cuman baca Yasin masalah. Seabdul-abdulnya sekhatam Quran 30 juz. Kalau tak sanggup sekhatam 30 juz, bacalah hatinya Al-Quran, qalbul Quran Yasin. Yasin tak sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja lah. Itu yang kita ambil ni popular. Wahabi dan baca Yasin malam Jumaat. Siapa tak baca Yasin malam Jumaat, Wahabi lah. Siapa yang tak larang orang baca Yasin malam Jumaat ni, Wahabi lah. Biasalah, mari kita tengok. Orang kata Wahabi ialah mereka yang tidak mengkhususkan bacaan surah Yasin pada setiap malam Jumaat, tapi menggalakkan baca surah Kahfi. Bila kita kata tak payahlah baca Yasin malam Jumaat, baca suratul Kahfi. Jangan baca Yasin malam Jumaat, bacalah malam-malam lain. Sahih. Cuba pergi larang orang belah-belah Kedah ke belah-belah mana. Kalau paling lekeh sangat, kau muda. Kalau paling dahsyat, Wahabi. Sahih. Bila tanya apa sebab, Wahabi saja yang tak baca Yasin malam Jumaat. Wahabi saja larang baca Yasin malam Jumaat. Wahabi saja. Mari kita tengok. Jika demikianlah yang dimaksudkan Wahabi itu adalah orang yang tak baca Yasin atau tak bagi baca Yasin malam Jumaat, bahkan suruh baca suratul Kahfi, maka Imam Syafi'i sekali lagi termasuk dalam golongan Wahabi, kerana beliau telah memfatwakan hendaklah dibaca pada malam Jumaat itu Al-Kahfi. Imam Syafi'i sendiri suruh baca suratul Kahfi malam Jumaat. Yang pok ni tak tahulah depa pergi ambil mana. Sedih kita. Lepas tu depa kata kat tu imam depa Wahabi. Depa duk kata kat tu imam depa Wahabi, depa tak tahu. Mari kita tengok. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya wa balaghana anna man qara'a suratal kahfi wuqiya fitnatud dajjal wa uhibbu an kasratas salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal wa ana fi yaumil jumu'ah wa lailatiha ashaddu istihbaban wa uhibbu qira'atal kahfi lailatul jumu'ah wa yawmaha lima jaa fiha. Siapa yang mendengar kuliah kita pagi ni, dia akan bertambah kuat Wahabi dia. Dia akan bertambah kuat akidah Wahabi dia. Pasal apa? Pasal dia dah nampak apa yang dia pegang. Masalah orang kita ni, dia tak nampak apa yang dia pegang. Dia duk faham kata sunnah polih. Sunnah polih ni tak pernah wujud, tak pernah ada. Bid'ah baru sunnah polih ni. Kami tak baca Yasin malam Jumaat ni sunnah polih. Kami yang tak baca Kahfi ni sunnah polih. Kami yang tak talqin ni sunnah polih. Ini pun fitnah sebenarnya, fitnah besar. Sehingga orang tu bila amalan itu dinisbahkan pada negeri, orang lain takkan ikut. Ni apa ayat polih yang tak baik? Memang betul kami polih dari sunnah polih. Mana ada sunnah polih? Sunnah Selangor, sunnah Johor. Tak ada sunnah ikut negeri. Bola ada ikut negeri. Ini satu juga kesilapan orang sunnah sendiri ya. Macam ni kita sunnah polih, kita tak baca Yasin, tak baca Kahfi, tak polih pun tak kata itu Nabi dah itu. Mari kita tengok kata Al-Imam Syafi'i. Dan apa yang telah sampai kepada kami, sesungguhnya sesiapa yang membaca suratul Kahfi ni, Imam Syafi'i dah, bukan Muhammad bin Abdul Wahab.
Sesungguhnya sesiapa yang membaca surah Kahfi terselamat daripada fitnah Dajjal dan disukai memperbacakan selawat ke atas Nabi SAW pada setiap masa. Bagi pendapat saya, Imam Asy-Syafi'i, pada hari Jumaat dan malamnya lebih disukai sunat. Dan saya suka membaca, kata Syafi'i rahimahullah, Al-Kahfi pada malam Jumaat dan pada siangnya, seperti hadis yang menyebutkannya. Apa dia hadis tu? Hadis tu lah yang tengok yang di bawah tu. Man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah adha'a lahu min nur ma bainal jum'atin. Siapa yang baca suratul Kahfi pada hari Jumaat diberikan cahaya padanya di antara dua Jumaat. Jadi tuan-tuan, sekali lagi yang kata baca Kahfi sunnah, dan Imam Syafi'i pun tak bagi baca surah Yasin malam Jumaat ni, sekali lagi bukan Muhammad bin Abdul. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita bila berilmu ni, kita rasawa rasa lawak pun ada, rasa sedih pun ada, rasa geram pun ada. Pasal kita tahu hakikat dia, hakikat daripada tuduhan-tuduhan yang ada dalam masyarakat. Kita zalim pada saudara-saudara kita tuan-tuan. Kadang dia tak buat satu benda, kita kata dia buat. Dia tak tulis satu benda, kita kata dia tulis. Dia tak kata, kita kata dia kata. Sebab apa? Semua ini dasar kezaliman kepada manusia. Kita dilarang tuan-tuan. Kemudian wala yakhzuluhu. Apa makna tidak membiarkan dia? Yakni tidak membiarkan an yara syakhsan madhluman yatakallama alaihi adh-dhalim fayaqumu hadha ar-rajul wa yazidu 'ala alladhi yatakallamu alayhi wa la yudafi' an akhihi al-makhzul ma'a anna al-wajib nasr akhihi. Dia makna tidak membiarkan. Tuan-tuan, bila kita tengok satu orang difitnah, satu orang dizalimi, satu orang dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, satu orang difitnah, dibuat cerita ke atas dia, kita yang kenal perangai dia, yang tahu kata benda tu salah, yang tahu kata dia tak buat, kita kena bangun untuk membela dia. Sebagaimana ramai orang duk fitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Orang kata dia Wahabi, orang kata dia sesat, orang kata bawa mazhab baru, bawa ajaran baru. Hampa baca tak buku dia? Satu orang yang tulis satu kitab, berpuluh-puluh kitab, ajak manusia pegang dengan tauhid, menghapuskan bid'ah, menyeru manusia kembali kepada ajaran agama. Tuan-tuan, kita duk makan daging Muhammad bin Abdul Wahhab lama mana lah ni? Esok Muhammad bin Abdul Wahhab akan datang pada setiap manusia yang mengata pada dia benda yang dia tak buat, benda yang dia tak tulis, benda yang dia tak kata. Esok tuan-tuan, jangan kita jadi muflih kerana kita mengutuk satu orang ulama yang bangun mempertahankan umat dan akidah. Kalau tuan-tuan rasa pahala banyak, rasa amalan banyak, nak mengata dia, esok boleh bagi pahala tu kat dia, rasa tak jijik makan daging dia, silakan mengutuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan mana-mana orang. Kalau orang tu cuci longkang, lap tingkap, kita mengata satu benda yang dia tak buat, seolah-olah an yakula lahman akhi, seperti mana kamu makan daging saudara kamu. Sebab apa Allah guna mayat? Kerana mayat ni bila kita buat apa-apa dekat dia, dia bukan boleh balas balik. Muhammad ibn Abdul Wahhab dah mati lama dah. Orang duk kata macam-macam, tuduh kafir, tuduh sesat, tuduh musuh Allah, tuduh menjahanamkan Islam. Dia dah mati, tak boleh nak jawab balik. Seolah-olah macam orang manyat kata Tuhan, kita pi hirih dia, kita pi turis dia, kita pi kata kat dia. Manyat bukan boleh buat apa. Kita londeh seluar dia, kita tampak muka dia, ambil lempak ke tanah, dia kan boleh nak jawab apa? Dia kan boleh nak balas balik. Macam itulah yang kita duk mengata dengan orang mati tu. Ini sikap yang dilarang oleh Nabi SAW. Tolak tepi Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Tak kira Syekh mana pun, tidak layak kita bercakap keburukan ataupun kesilapan dia yang kita tak tahu, tapi main tuduh semata-mata. Bergegak otak, tak baca pula. Lepas tu pi mahkamah syariah nak minta cerai. Pegawai pejabat agama mengata, janganlah, sabarlah, tahanlah, tunggulah. Nak buat macam mana? Sagi bergegak arah Allah Ta'ala. Yang dia ni bergegak kepala otak, duk kena rimbuk apa semua, tak baca.
Hadis tu palsu, tak sahih. Hadis kata bercerai bergegar arah Allah Ta'ala tak sahih. Bahkan hadis yang kita duk dengar, abghadul halal ila Allah at-talaq. Perkara yang paling halal tapi Tuhan benci, bercerai, itu juga tak sahih. Hadis tu lemah. Sebab perkara yang paling halal tetapi Tuhan benci, perkara tu halal tapi Tuhan benci, talak, tak benar, tak sahih. Tapi bila hadis-hadis ni dibaca, menyebabkan kadang-kadang perempuan itu diperpayahkan, menyebabkan dia menanggung masalah dan sebagainya. Ini kita nak kena sebut juga. Nanti kita akan sampai dalam bab keluarga nantinya. Okey, pekerjaan yang terakhir yang kita nak sentuh pagi ni, tarian dan seni budaya berunsurkan seks. Kan? Islam tidak membenarkan pekerjaan menari, sama ada lelaki maupun perempuan, yang boleh menarik keinginan nafsu syahwat. Ada tak menari yang tak naik nafsu? Ada tak tuan-tuan menari yang tak naik nafsu? Siapa dia menari sahih naik nafsu? Umur 60 menari pun naik nafsu. Menari ni tujuan dia apa? Tujuan menari untuk orang tengok ni untuk apa? Untuk bagi syok lah. Kalau menari tak syok, baik tak payah. Kan? Menari ni ada dia lenggang, lenggok, kita boleh duk tengok. Kesemua itu bertujuan menaikkan gairah. Jadi Islam tidak membenarkan pekerjaan menari, sama ada lelaki atau laki-laki lagi lah tak boleh. Laki-laki menari, aduh. Laki-laki tengok pun senok perut. Dan apa sahaja pekerjaan yang menimbulkan syahwat, seperti menyanyi dengan pakaian yang menjolok mata, berlakon dengan kelakuan yang tidak bermula. Maknanya menari, menyanyi, berlakon, dan segala jenis kesenian. Meskipun ramai orang yang menamakannya dengan seni budaya dan beranggapan bahawa kaum yang sudah mencapai tahap kesenian demikian rupa merupakan bangsa yang maju atau diberi pelbagai tanggapan lain yang menyesatkan sekali. Sesungguhnya Islam mengharamkan perhubungan seks dengan apa juga cara sekalipun, kecuali melalui perkahwinan sahaja. Jadi dia kata apa? Semua jenis pekerjaan, terutama menari, berlakon, menyanyi, kesemua ini dia jadi apa? Dia haram kerana dia termasuk dalam muqaddimatuz zina. Menari, menyanyi, berlakon ni dia panggil apa? Muqaddimah zina. Dia panggil pra-zina. Islam kalau kita tengok dalam ayat surah Al-Isra ayat 32, Allah Ta'ala bukan haramkan zina, Allah Ta'ala haramkan hampiri zina. Maknanya perkara yang boleh bawa kepada zina tu pun dah haram, apatah lagi zina itu sendiri. Daripada ayat inilah keluarnya kaedah sadduz zara'i'. Maknanya benda-benda yang boleh bawa kepada benda yang haram, maka hukum dia haram. Menari, dia boleh naik jadi galak. Lepas galak dia nak naik apa? Lepas galak dia akan naik sel. Lepas sel, dia jadilah projek. Dia jadilah benda-benda tu. Kan? Kita ni beriman, bagus, tak buat benda-benda tu, tapi pergi tengok orang menari, tak tentu juga. Kan? Tu imam pun makan kenduri dengar kugiran, gedik kaki juga. Dia imam. Tapi dia tak menari lah pasal dia imam. Tapi kaki di bawah sambil makan gedik. Kan? Lagu Ahmad Jaih pula gedik zakan. Cuma dia jagalah sikit pasal dia imam kan. Kalau dia tak imam kan, lagi lagu sedar kan. Dia benda-benda hiburan ni memang sesuai dengan jiwa manusia. Tuhan pun tak haram. Kalau kata dia nak menari, dia menari lah rumah. Menari dengan bini dia, menari dengan lelaki dia, menari apa-apa. Sampai geliat, sampai patah tengkuk apa, tak apa. Tapi menari depan orang ni tak ada lah alasan dan tak ada lah benda yang kita boleh faham, melainkan memang tujuan dia menaikkan syahwat. Allah sebut dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Dan janganlah kamu menghampiri zina. Apa-apa sahaja perbuatan seperti berdua-duaan, berkhalwat, bermesej-mesejan, ber-FB-FB-an, semua tu dia panggil khalwat, yang boleh membuka ruang kepada berlakunya perkara yang lebih besar, iaitu zina. Sebab itu Islam mengharamkan lelaki dan wanita berkawan tanpa sebab. Laki-laki kawan dengan laki-laki, perempuan kawan dengan perempuan. Tak payah laki-laki kawan dengan perempuan. Semua laki-laki kawan perempuan ni membawa kepada benda yang haram. Tapi lainlah rakan sekerja, kan? Ya, hubungan itu atas kerja, kan? Yang tu lain pula, kan? Tapi kalau sekadar nak berkawan, tak perlulah kot, kan? Tak perlulah kot. Okey. Jadi kerja berlakon, menyanyi, jadi artis ni memang haram. Jadi artis ni memang haram. Waktu kan. Kerjaya sebagai artis, pelakon, penyanyi, penari termasuk dalam kategori yang haram. Kecuali tak ada unsur-unsur yang kita sebut tadi. Seperti penyanyi lelaki yang dia menyanyi naik semangat, lagu-lagu patriotik, lagu-lagu kebangsaan, kan? Tak apa. Lagu-lagu nasyid yang tak ada unsur-unsur haram, tak apa menyanyi, kan? Ya, orang dengar pun tak ada rasa apa. Mungkin orang insaf, orang dengar orang rasa semangat, orang dengar orang rasa tenang, tak apa. Tapi wanita ni payah kita nak kata orang dengar naik-naik semangat, dia nak naik lain, kan? Perempuan ni bila dia nyanyi tak ada suara, semua suara sedap. Suara-suara wanita ni bila disedapkan dia haram. Wala yakhda'na bil qaul, kata Quran. Jangan kamu lenggang-lenggok, lemah gemalaikan suara kamu. Wanita ni bukan takat menyanyi, bercakap lemah lembut pun tak boleh. Lembut leher. Be apa be? Mai suara be. Kan. Kalau orang Kelantan buka kedai penuh, kan. Dia bukan manis gula ya, manis segala-galanya. Yang berikutnya, yang terakhir, membuat patung, salib dan sebagainya. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini bahawa Islam mengharamkan perbuatan menyimpan patung atau gambar-gambar yang berbentuk, maka hukumnya juga haram bagi orang-orang yang mencipta, membuatnya atau terlibat sama. Jadi kalau kita ni kerja yang kita bukan kata kita sembah Tok Kong tu, tapi kita yang tukang ukir, kita yang tukang buat, kita yang jadi tukang proses, maka hukum dia haram. Apa-apa yang diharamkan oleh syarak, kita haram terlibat. Hang kerja driver apa? Driver lori. Hang bawa barang apa? Bawa Tok Kong. Kilang apa hang kerja? Kilang Tok Kong. Buat Tok Kong. Semua Tok Kong dalam Penang, Perlis ni semua kami yang buat. Hang, aku yang tukang pergi hantar. Hang sembah tak? Takkan aku nak sembah. Dalam aku duk hantar Tok Kong, bang asal aku singgah semayang dulu, lepas tu aku hantar balik. Semua hantar tak boleh. Kerja tu haram. Nah, macam kawan saya buat apa dia ni, printing. Ada orang suruh main design untuk decoration gereja, buat salib, buat apa ni semua yang gamak-gamak gereja. Dia tanya macam mana dia tahu? Tak boleh ha. Walaupun kita tak menyembah, kita tak terlibat dengan upacara agama, tapi kita termasuk dalam ta'awun, bertolong-tolongan. Tak boleh Kan, macam orang kerja mic. Ni apa ni? Sewa mic ni nak buat apa? Kami nak buat menyanyi karaoke. Kan? Dulu orang Melayu bila kenduri dia buat joget lambak, panggil darai, memang teruk lah orang Melayu kita dulu. Kuala ni dia bertobat sikit. Dulu malam nak kenduri tu, pok mentua tu dia sakan, dia joget lambak, panggil darai-darai ni. Kan? Dulu memang kenduri kita tak boleh pahala langsung lah, saya perasan. Awal-awal boh tu maksiat dah. Joget, menari. Lepas tu lagi ni unsur-unsur yang maksiat tu tak masuk lagi unsur-unsur khurafat tu. Kan, unsur-unsur syirik dalam tu, kan? Okey, kita istighfar pada Allah, minta bertaubat. Asal kenduri nak dapat pahala